13 soalan yang paling kerap orang tanya pasal kereta HRV. Part 1. Soalan nombor 1 paling kerap orang tanya pasal kereta HRV. Kereta ni jimat minyak tak? Jawapan dia, 1 liter boleh jalan 15 ke 17 km. Dengan satu tangki penuh HRV, 40 liter, anda boleh jalan sejauh 500 ke 600 km. Jimat tak? Soalan nombor 2 orang selalu tanya pasal HRV. HRV ni kereta SUV ke, kereta compact ke, kereta hatchback? Jawapan dia, kereta ni compact SUV. Dia tinggi dari hatchback, tapi pemanduan masih rasa macam sedan. Soalan nombor 3 orang selalu tanya pasal HRV. Kereta ni sesuai tak untuk family? Tengok gambar ni. Nombor 4 orang selalu tanya, kereta ni maintenance mahal tak? Jawapan dia tak mahal guys. Servis kereta Honda stable and predictable. Harga kos servis kereta hybrid pun lebih kurang petrol juga. Soalan nombor 5 orang selalu tanya, kereta HRV ni naik bukit kuat tak? Kuat lah dia. Jawapan dia cukup kuat. Kalau petrol dia smooth and steady. Kalau hybrid pula dia pick up sangat sebab dia electric motor. Soalan nombor 6 orang selalu tanya pasal Honda HRV. Apa beza petrol dengan EHEV? Jawapan dia, petrol lebih murah dan lebih simple. Kereta EHEV pula, dia punya penjimatan lebih jimat daripada kereta petrol sebab dia dah ada backup bateri, pick up lebih padu dan kereta lebih siap.